kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Seluruh dunia tertumpu kepada perkembangan di Indonesia. Apatah lagi kita di Malaysia yang serumpun dengan saudara-saudara di Indonesia. Malaysia kurang beranak. Nampaknya masalah populasi yang melanda Jepun tu, Jepun sekarang ni dilanda populasi yang merosot. Makin lama makin merosot. Ramai orang tua, orang muda tak banyak. Indonesia buat kali pertama lebih maju daripada Malaysia. Malaysia heboh dengan gebrakan Menteri Keuangan Indonesia yang baru. Langkah cerdas yang diambil menteri tersebut membuat Malaysia terheran-heran karena mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus memberikan efek terbaik bagi rakyat. Masa depan Indonesia pun terlihat semakin cerah. Sebagai negara besar dengan potensi ekonomi yang kuat, jika dikelola dengan benar, Indonesia berpeluang menjadi kekuatan adidaya. Sementara itu, Malaysia justru tengah menghadapi masalah serius, mulai dari membludaknya imigran asing hingga penurunan populasi yang mengingatkan pada kondisi Jepang. Only Indonesia is a member of BRICS. Malaysia is still observer status, hasn't applied for full membership. Thailand also observer status, has chosen not to apply for full membership. Right. So only Indonesia had stepped boldly forward to take full membership. Okay. And was he punished? Clearly, he has not been punished. And this is because Indonesia is very important. ASEAN is very important to the US calculation in confrontation with China. It definitely doesn't want ASEAN to be on the other side. Single most important country and the country with the highest economic potential in the future. Okay. So when I say Trump blink, it is not only because of the future economic importance of Indonesia, it's also the present geostrategic importance of Indonesia. Sebenarnya secara makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2004 hingga 2024 adalah setara dengan Malaysia kalaupun tidak lebih baik. Semua petunjuk ekonomi menunjukkan pencapaian ekonomi yang baik. Secara purata, ekonomi Indonesia tumbuh lebih baik sedikit dari Malaysia dalam tempoh ini. Hanya ada beberapa tahun yang pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak setanding dengan Malaysia. Itu pun kerana pertumbuhan Malaysia dalam tahun 2010 dan 2022 melonjak selepas menguncup terlebih dahulu. Sedangkan Indonesia tidak mengalami kemelesetan dalam 2009 seperti Malaysia dan penguncupan akibat COVID adalah lebih sederhana berbanding dengan Malaysia. Begitu juga petunjuk-petunjuk lain seperti kadar inflasi. Kadar inflasi Indonesia lebih kurang sahaja seperti Malaysia. Bagi tahun 2024, inflasi Indonesia 2.9%, Malaysia 1.8%. Kadar pengangguran Indonesia pun setara 3.3% berbanding Malaysia 3.8% bagi 2024. Malah kedudukan kewangan kerajaan Indonesia adalah jauh lebih stabil dengan kadar hutang kerajaan sekitar 40% sahaja dari saiz ekonomi berbanding 65 ke 66% bagi Malaysia. Menteri Kewangan yang baru Indonesia iaitu Purbaya Yudi Sadewa baru je 2 hari masuk pejabat dan dia terus buat satu langkah yang drastik dan sangat berani dengan melepaskan US dollar 12 bilion ataupun lebih kurang dalam 200 trilion rupiah untuk boost pinjaman bank dekat Indonesia. So basically apa yang dia nak buat adalah dia nak ambil duit simpanan cash and then letak dekat bank supaya bank ni boleh salurkan pinjaman yang lebih murah kepada rakyat Indonesia. So dia pun awal-awal dah cakap dengan bank, jangan gunakan duit ni untuk beli bond kerajaan. So memang fokus kena masuk pasaran pinjaman supaya ekonomi boleh bergerak. Okey, daripada mana duit ni datang? Duit ni datangnya daripada rizab tunai yang diorang simpan sendiri selama ni dekat akaun bank pusat diorang lah, iaitu Bank Indonesia. So jumlah keseluruhan rizab ni lebih kurang dalam 400 trilion rupiah lah, lebih kurang dalam 24 bilion US dollar.
dan Purbaya cuma pindahkan separuh sahaja, iaitu 200 trilion rupiah ataupun 12 bilion US dollar. So ini untuk gerakkan ekonomi diorang lah. Jadi duit ni adalah duit yang bukannya baru dicetak lah, tapi cash lama idle duduk dalam central bank. Ataupun dalam bahasa yang lebih mudah, kita boleh katakanlah bahawa apa yang Purbaya buat ni, dia ambil tabung dan kemudian dia gunakan untuk boost ekonomi Indonesia. Jadi 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing mau nyalurin kemana. Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun. Itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun. Yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Seperti saya naruh uang di bank suka-suka saya sampai kapan. Muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar banknya mikir. Tambah nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja udah pusing lu minta tambah. Lu ngomong ke dirut bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya mau nyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu, dia jiran kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam yang paling besar di dunia. Demokrasi kedua terbesar di dunia selepas India. India ya. Diaspora yang ramai di Malaysia 2 juta, mungkin 3 juta. Tengok data apa yang kita pakai, berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dan dalam satu senario di mana akan ada perubahan kuasa besar di dunia, sudah tidak lagi hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat, hanya berpaksi pada Barat, multipolarity, satu ungkapan dan istilah geopolitik yang guna pakai sekarang. Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa di rantau ASEAN ini. Dan dalam ASEAN itu sendiri, suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul bagi mereka lah, pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelum ini. Baik, kita ke laporan berikutnya. Saiz atau populasi rakyat yang bekerja di negara ini berdepan dengan tekanan lantaran jumlah kelahiran yang semakin menurun. Pegawai Penyelidik Kanan Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia MyAgeing, Chai Sen Ting berkata, walaupun ia bukan eksklusif kepada Malaysia, namun langkah intervensi perlu dilakukan. Malaysia kurang beranak. Nampaknya masalah populasi yang melanda Jepun sekarang ni dilanda populasi yang merosot. Makin lama makin merosot. Ramai orang tua, orang muda tak banyak. Sebab generasi Jepun ni, diorang sebabkan cost of living tu tinggi, so diorang tak nak sangat macam kahwin lewat dan sebagainya. Ada yang langsung tak mau kahwin dan sebagainya. So memang Jepun sekarang ni dia aging population. Tapi masalahnya sekarang ni Malaysia pun dilanda masalah yang sama. Kita tengok berita ni ya. Kalau di Malaysia sekarang ni trend penurunan kadar kesuburan yang ketara dalam tempoh 13 tahun dahulu, daripada 2010-2023. Dan dahulu jumlah anak yang perlu dilahirkan oleh satu pasangan tu 2.1. Tapi sekarang ni pada 2023 jatuh kepada 1.7. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh work. Sebab orang mati perlu orang baru untuk menggantikan orang yang mati tu. Kalau 1.7 macam mana tuan-tuan? 2 orang mati ganti dengan 1.7. Tak boleh. Dia akan merosot. At least 2.1. Jadi mari kita lihat tuan-tuan, apa puncanya. Ni salah satu punca ni tuan-tuan. Trend child free ni. Trend ni di barat, bermula di barat. Sekarang ni penyakit ni dah berjangkit kepada pasangan-pasangan di Malaysia ni tuan-tuan. Kononnya nak enjoy, nak travel senang tuan-tuan, anak ni mengacau. Itu di barat, diimport sekarang ni, menyebabkan ramai sekarang ni pasangan-pasangan muda ni child free.
tak mau kahwin, tak mau anak tuan-tuan, dah kahwin tak mau anak pula. Ada setengah orang tu dia merancang tak apalah, mungkin cost of living ke, mungkin tengah study ke, ataupun mungkin dia punya kerja tak stable lagi ke, okey lah. Ini dia jadikan sebagai satu ideologi, sebagai satu pilihan dia tuan-tuan. Maksudnya langsung tak mau anak. Dan saya pun dah lihat beberapa pasangan tuan-tuan di kalangan sini, di kalangan kawan-kawan yang amalkan trend daripada barat yang merosakkan ni tuan-tuan. So saya harap orang kata apa, kita boleh atasi masalah ni. Mungkin orang agama ke, boleh ulama ke, boleh orang kata apa, menegur ataupun mengkritik supaya ini tidak dijadikan sebagai satu amalan yang berluasa. Sebab kita akan jadi macam Jepun nanti, merosot, akhirnya populasi itu hilang tuan-tuan. Tidak silap satu kampung hilang sebab tak ada orang, tak ada pengganti. Kan disebut patah tumbuh hilang berganti, untuk generasi baru menggantikan generasi lama. Jadi kalau 1.7 dia tak boleh, lama-lama kalau berterusan itu akhirnya hilanglah populasi kita tuan-tuan. Kita pun akan ikut di Jepun, Korea dan sebagainya. So saya harap benda ni tak berlaku di Malaysia dan dapat ditangani dan buanglah trend child free ni tuan-tuan. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu, ya, kita malu oleh kerana Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Setiap langkah kemajuan mampu memberi dampak besar bagi perekonomian nasional maupun negara tetangga.